mana nak dapat food testing makan makan rasa anak awak nak kahwin. Free. Percuma. Tak payah nak tunggu-tunggu awak boleh datang 2 hari berturut-turut. You can come for 2 days. Nak rasa food testing free. Supaya anak awak boleh adakan satu sandingan, persandingan kahwin yang agak memori. Okey, kerana bila orang dah makan sedap, orang balik, they go home and then they say, rumah anak awak kahwin makan punyalah sedap. Awak ingat tak? You remember the last time saya ada tunjuk buffet makan-makan. Buffet makan-makan, lepas tu awak kata sedapnya. Nak cubalah, nak cuba. This is the only opportunity awak sekarang, hanya sekarang, untuk mencuba food testing. Semua ramai-ramai boleh datang, boleh try. Okay, food testing ni sedap ataupun tak sedap. Confirm sedap, meletup. Sebab awak dah pernah tengok, because you already seen. Awak dah pernah nampak makanan yang saya nak tunjuk ni memang sedap, meletup. Hari ni dengan nasi yang lain yang agak berbeza. Yes. Hari ni nasi hujan panas. Yes. Nampak colour dia pun dah tahu, cantik, meletup, pasti sedap. Ya. Ini ayam masak merah. Ayam masak merah mesti nak ada kat dalam majlis orang kahwin ni. Kau tengok. Alamak, apa ni hari ni? Lawan daging black pepper dengan kicap. Daging black pepper masak kicap. Alamak. Sama goreng pengantin yang terover, termeletup hanya di Irmaya Wedding. Alamak. Yang ini? Ni ikan lemon sauce. Ikan lemon sauce memang tepat sasaran dia dengan lain-lain hidangan ni. Yeah. Kita punya udang siril lah hari ni. Hari ni udang siril yang terspecial kau tengok. Kau tengok. Ya, tak sabar. Besar-besar udang dia Okay, dalca. Macam rusuk kambing dengan titilan hari ni. Rusuk kambing bersama titilan kau tengok. Kau tengok. Mihun goreng tauco tidak ketinggalan Yang penting tangan tu. Kau tengok tangan kasihkan. Dan akhir sekali acar buah dengan bersama Pacu Nanas untuk round upkan majlis persandingan oleh Irmaya Wedding dengan ballroom dia semua. Hari Sabtu biryani. Okay, and then pada hari Minggu nasi kampung. Okay, nasi kampung means lemak cili padi lah, rendang, and then ayam masak merah, sabah goreng this and that. Macam-macam bagai-bagai of option diorang mengasihkan. They give you a lot of option. So Saturday the biryani buffets, and then Sunday the nasi kampung buffet. Okay, so tetapi awak nak kena buat RSVP dulu. You have to make RSVP reservation so they know who's coming to makan. They don't know how many packs kan. Tapi from 10 AM until 10 PM, ambil engkau. 10 AM until 10 PM, orang akan berduru-duru datang. Of course, when the table, they have enough space. That's why you all must make RSVP. Okay, ini dekat RSVP so that they will reserve a table seats for you and your family untuk cuba makanan untuk orang kahwin yang akan datang ni. Orang showcase ni bukan hanya kepada barang lauk pauk not only to main dish. Dia juga berada bersama photo booth, ada bridal service, ada dessert, ada cakes, dan juga apa-apa yang untuk wedding. Okay, so they have all the cakes and everything, kuih-kuih, air semua. No, tak ada barang. Majlis besar, majlis kecil, macam-macam majlis boleh bikin whichever occasion you want, small occasion, big occasion, also you can order and call awak boleh telefon Cik Irmaya Wedding. Ini besar punya, tak payah besar-besar. Yang kecil-kecil cukup rambut pun boleh. Birthday also can, whatever you want also can, as long as you can satisfy your guests. Kalau awak boleh mensatisfaikan awak punya tamu all the set, satu set dia kasihkan awak try free dan juga ada photo booth, video booth, kuih-kuih, kek-kek, kuih Melayu tradisi, air semua untuk awak cuba. Dan juga mana nak dapat, where to find sekarang orang kahwin dengan harga 7,900 yang termurah di Singapura. The cheapest in Singapore, $7,900 for your wedding.
mana nak dapat. Okay, dia takkan tunjukkan apa awak boleh buat. You can show to you and teach you what to do. They have photo booth, video booth, dessert booth, food booth, main dish booth. Tempat budak-budak dia boleh ambil all the chocolates and snacks. Kedamaian, kemakmuran dan juga kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Kau tengok. So, and this wedding thing participated by one of the largest and one of the most sedap. She's my friend, kawan saya. Saya tak takut nak namakan dia kawan saya tau. Sebab siapa? Saya dah jumpa dia berkali, saya dah makan makanan dia. Dia punya orang pun baik by Irmaya Wedding. Korang dah nampak yang penuh lauk pauk tu, yang kata sedap. Irmaya Wedding. Okay. Dan juga dekat Istana Ballroom tu, saya kan ada tunjuk awak yang itu hari untuk kuih raya haji. Dia kan ada 4 ballroom. 4 ballroom for you to choose. Okay. All kinds of ballrooms. Like one of the ballroom, dia ada keluar outdoor. Okay. The outdoor, I don't know whether can do or cannot, but you can always come up with your ideas. Awak boleh keluarkan idea awak. Awak nak buat macam mana daripada luar, nak nikah, nak apa, kalau tak hujan lah not raining, you can do your solemnization down there and then you can bring in everything. So beautiful. Wah, tu outdoor. Awak nak nikah kat outdoor, lepas tu bawa masuk indoor pun boleh, up to you. You need to have a coordinator to choreograph for you for the whole thing, you know, for your nice and big and beautiful event of the day. Okay, for your life, is once in a lifetime. Okay, and then please make sure that all your guests go back with a very good memory, especially the event venue and the food, makanan dan juga tempat. Aircon jangan cakap. The aircon is a full blast. Meletup kat luar, cuaca dah lah panas. Korang nak makan lendir-lendir. Okay? So awak save the date. Wedding showcase by Irmaya Wedding dekat 1KM ataupun Kinex Mall 28 dan 29, 28, 29 Jun daripada pukul 10 pagi sampai ke 10 petang. Daripada pukul 10 pagi sampai ke 10 malam. Okay, panjang waktunya. Hari Sabtu, Biryani showcase, Biryani photo booth, video booth, kuih-kuih, drinks, semualah dengan chandelier, everything lah. Tunjukkan awak On Sunday, the nasi padang punya spread. Kau jangan main-main. Nasi padang spread all over the table for you to try. RSVP, saya akan tunjukkan awak Cik Maya punya tu lah. Awak call lah. Awak telefon dia, awak tanya dia, saya nak RSVP. 28, 29 adalah hari Sabtu ini dan juga hari Ahad ini. 28, 29 of June is this Saturday and this Sunday. So cepat-cepat buat reservation. Okay, this is all fresh cooked food. Barang yang masak on the spot. Okay, awak pergi sana, awak test. Awak boleh jumpa Irmaya. Irmaya will consult you apa awak nak buat. Awak ni wedding package 7,900 nya package. Manalah nak dapat? Where to find with the ballrooms dengan makanan semua terhidang and everything. Tetapi kalau awak nak lebih pada tu, if you have more budget, awak nak buatkan semua di dalam situ pun ada. Also have. Okay, go for the food testing this Saturday Sunday. Awak pergi food testing, awak jumpa Irmaya, awak cakap dengan dia, saya nak sekian. Makan pun sedap, food buffet spread pun meletup, tempat pun lawa. Apa lagi awak nak? Sejuk, sedap, you know, comfy, comfortable. So give awak jumpa Irmaya. Nombor ada kat situ Irmaya masak sedap tau. InsyaAllah kalau saya ada masa, nanti saya akan pergi sana pada hari Ahad. Okay, if I have time, I'll go down there this Sunday. Okay, jumpa awak di sana. Boleh? Boleh awak kita makan percuma kat sana. Okay, you have a vast of a wedding spread for you to enjoy.
awak akan menikmati makanan yang agak sedap tanpa bayaran, percuma. Dapat putih, dapat putih yang dan tahu sup, kita tahu letak. Alamat sama kurang nanti. Lagi macam bisa kahwin lagi. Power, tengok dengan expression. Dia punya ayam macam merah. Sama pengantin dia mas. Sama goreng pengantin dia, Masya Allah. Over the top Lagi sebelah dia, alamak Rezano. Tinggal tulang aja. Ayam masak merah dia best, sama goreng pengantin dia best. Letup. Power. Kata suara pun dia lah meletup. Dia makanan Melayu, makanan keturak kampung sama goreng pengantin, ayam masak merah. Betul. Dia sebenarnya cakap lauk lemak, lauk apa ke semua semua orang boleh masak. Betul. Tapi mesti beza-beza rasa. Cara dia cara rempah yang penting power. Yang penting pertama happy, kedua terbaik. Alamat, terima kasih bang. Dan pastinya sementara anda menjamu selera, sementara anda mengambil makanan-makanan anda, acara akan sempurna malam pelancaran Syawal dan Bidang. Sama Aistan. Alamak, raya lagi. Kan? Dia alamat. Kan? Hendak hangus dalam kuali. Raya lagi. Penuh syarat barat macam-macam kuih. Kalau Irmaya wedding ni mesti ada dia punya kuih dia tercantik, lawas. Jadi sushi sushi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kita dan antara nikmat yang diberikan iaitu nikmat masa dan kesihatan. Alhamdulillah sama-sama dapat kita berkumpul di majlis pernikahan pada petang ini. Dan hadirin yang dirahmati Allah, bagi menyerikan lagi majlis pernikahan ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati majlis pernikahan ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Ambil satu scoop, ambil dua scoop. Ambil pinggan dulu, ambil dua pinggan. Dua pinggan Irmaya wedding ni makan. Tengoklah sikit nak ambil. Nasi hujan panas ni memang susah nak dapat. Tak semua majlis ada nasi hujan panas. Menu utama kita pada hari ini adalah nasi hujan panas. Dengar tak? Ada dah announce tu. Nasi hujan panas. Rainbow rice. Alright, once again we're now afternoon, ladies and gentlemen, welcome down. Ambil bang, jangan bermalu. Cereal prawn. Alright, once again, ladies and gentlemen, you already belum pernah saya nampak orang dalam satu saya nampak dengan susah.